Ada ibu mengandung yang memang tak boleh minum susu langsung. Memang mual, muntah, tak lalu, loya kan. Tapi disebabkan Hana Goat's Milk, tada! Okay, so sekarang Mami ada Hana Goat's Milk. Cing-ciring. Ciring-ciring. Hana Goat's Milk daripada Mami Hana. Ini dia. Jom. Dalamnya ada air. Kita dah letakkan air siap-siap untuk Sonic minum. Okay. So ini dia seceh Hana Goat's Milk yang mana satu seceh adalah 25 gram dan dalam satu kotak ada 20 sachet sahaja. Jadi tengok senang tak senang, kalau you all nak pergi travel, you hanya perlu bawa berapa seceh yang diperlukan, tak perlu nak bawa kotak besar-besar. Okey, jom. Bismillah. Wangi, bau dia sedap guys. So ini teksturnya, nampak tak coklat dia. Kalau makan saja pun memang sedap. Letak atas roti pun sedap. Allahu Akbar, terjatuh pula. Jadi okay. Coklat ni memang coklat yang premium. Sedapnya. Okay, memang sedap Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat Hana Goat's Milk. Kita dah sediakan air. Dalam ni adalah air suam. Lepas dia dah letakkan, ni dia Hana Goat's Milk 25 gram, roughly dalam 100 ke 120 ml air. Okey. Okey, ni dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu kita kena kacau lah dulu sebab kita nak minum kan. Takkan kita nak minum sepenuh sedap-sedap dia macam ni kan. Tapi ni memang sedap guys. Di sini Mami di sini. Jom. Kita nak bancuh dulu Hana Goat's Milk ni. Boleh masuk air suam, boleh air panas pun boleh. Dan the best thing macam Mami kongsikan tadi, nano sugar tadi adalah sangat-sangat membantu, especially kita nak kontrol manis ya. Sebab memang bacaan yang dalam ni adalah less than 0.01. Dia tak seperti gula biasa. Dan memang mak mentua Mami memang ambil, memang minum nano sugar, minum Hana Goat's Milk ni. Okey. Sedapnya masya-Allah. Bismillah. Memang bau sedap, rasa coklat premium. Okey, bila you bancuh dia akan rata dan kepekatan dia memang terbuktilah memang sedap. Jadi Mami memang bagi dekat anak Mami minum Hana Goat's Milk ni. Dan macam Mami pesan tadi, Mami bagi tahu tadi, abah kat kampung pun, mak kat kampung pun memang minum Hana Goat's Milk. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Okey. So insya-Allah Hana Goat's Milk ni memang sangat-sangat sesuai sekiranya you all nak minum untuk tambah tenaga, ada yang ada masalah sembelit. Siapa yang ada masalah sembelit? Hana Goat's Milk menyelesaikan masalah satu, susah nak ke tandas, nak buang air besar. Okey. Hari tu Mami bawa Fatih pergi jumpa doktor. The best thing adalah Mami pun faham rupanya bahayanya sembelit. Okey. Kadang-kadang ibu yang lepas bersalin pun susah nak ke tandas ataupun ada anak-anak kecil yang memang susah nak ke tandas ataupun ada masalah sembelit. Jadi Hana Goat's Milk ni memang testimoni yang kita terima melancarkan pembuangan dan memudahkan. Jadi kalau sesiapa yang ada masalah sembelit pun boleh minum Hana Goat's Milk, memberikan tenaga. Apakah kelebihan Hana Goat's Milk ni? Satu, yang pertama, memberikan tenaga, mampu untuk menguatkan tulang. Kemudian susu terbaik yang patut diminum oleh seisi keluarga selepas susu ibu. Okey. Lepas tu dia bagus walaupun dia adalah menggunakan susu coklat, flavor. Dia adalah sangat sedap, tanpa rasa hamis, tanpa bau hamis dan boleh diminum oleh ibu mengandung.
Ibu yang breastfeeding pun boleh. Ibu yang menyusukan anak, ibu mengandung anak kecil yang sekarang anak mami umur 2 tahun pun boleh minum. Okey, dia memberikan tenaga, dia menambah susu badan, dia bagus. Okey, dalam banyak-banyak testimoni yang mami terima, yang pertama mami ingat testimoni ni pasal dia sakit lutut. Makcik ni minum, dia sakit lutut sebelum tu dia minum dengan harapan dia nak sihat. Okey. Dan dia perasan lepas dia amalkan sebulan yang pertama, kurang sakit lutut dia. Ada testimoni lain iaitu untuk tambah susu lah. Mami memang minum untuk tambah susu banyak, especially dalam pantang. Okey, ada ibu mengandung yang memang tak boleh minum susu langsung, memang mual, muntah, tak lalu, loya kan. Tapi disebabkan Hana God's Milk, dia boleh minum. Sebab Hana God's Milk kita ni memang tak ada bau kambing. Jadi dia boleh minum dan memberikan tenaga. Dan dalam ni juga memang kita dah letak siap-siap DHA. High DHA. Waktu mami mengandung, mami tak cukup DHA. Jadi mami kena ambil lagi. Kena tambah makan suplemen. Tapi dalam ni kita dah letak siap-siap. Okey? Sebab itulah you all kena minum Hana God's Milk daripada mami Hana. Kan mami dia kata, susu ni adalah protein dalam kambing yang mana 3.7% lebih tinggi. Sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi minum susu kambing. Okey, jadi kalau you all tengok dekat kotak ni, ada beberapa QR yang boleh scan. Okey, dan harga diletakkan sekali. Dan kita bagi tahu siap-siap serving sachet ni macam mana. Satu sachet 25 gram boleh letak dalam 120 air suam. Dan macam mana you nak simpan Hana God's Milk ni, perlulah disimpan di tempat yang kering. Jangan biar dia terdedah kepada panas. Okey, jangan biar dia terdedah dalam kereta. Jangan. Okey. Dan the best thing, tengoklah sachet-sachet ni kan mudah dibawa. Mami memang kalau macam untuk Falah dan mami mami memang senang lah. Senang Hana God's Milk punya sachet ni, memang cantik, cute, portable, boleh dibawa masuk dalam handbag pun muat. Ni besar ni je satu sachet. So kalau you all tengah pergi travel kan, anak nak susu, keluarkan je daripada poket handbag, keluarkan terus boleh buat susu. Ataupun mungkin kalau nak tambah tenaga, rasa penat, lelah, tak larat kan, jadi boleh keluarkan je satu sachet je dah berbaloi-baloi. Okey, jadi Hana God's Milk daripada Mami Hana sesuai untuk anda. Sorry Sonic. Isi keluarga di luar sana. Allahu Akbar, jatuh lagi kau, tak apalah. Jom dapatkan Hana God's Milk segera daripada outlet Mami Hana seluruh Malaysia.